Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Prof. Nama saya Nik Muhammad Ashraf bin Husin, memegang nombor matrik D202210491. Okey, baiklah. Di sini saya akan cuba untuk menjelaskan berkenaan dengan event 3 GAD-7, iaitu Generalized Anxiety Disorder. Okey, untuk pengenalannya adalah GAD-7 ialah singkatan kepada Generalized Anxiety Disorder yang mempunyai 7 item soalan, iaitu satu borang soal sidik ringkas yang digunakan untuk mengesan tahap kebimbangan atau keresahan yang dialami oleh seseorang. Ianya berpandukan kepada kriteria The Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, iaitu DSM-5 bagi saringan masalah keresahan. GAD-7 dibangunkan oleh 3 orang pakar psikiatri, iaitu Dr. Robert L. Spitzer, Dr. Janet B. W. Williams dan Dr. Kurtz. Yang seterusnya adalah saya akan menjelaskan berkenaan dengan pentadbiran event 3 GAD-7 ini. Okey, sebelum kita menerangkan dengan lebih lanjut, mestinya kita perlu mengetahui tujuan utama kita menggunakan GAD-7 ini. Okey, event 3 GAD-7 ini dicipta untuk membantu doktor, kaunselor, guru dan individu lain untuk mengenal pasti sama ada seseorang itu mengalami gejala keresahan yang serius dan perlu dibantu. Yang kedua adalah untuk mengesan tahap keresahan yang dialami seseorang dalam tempoh 2 minggu. Yang ketiga, event 3 GAD-7 direka untuk penyaringan, mendiagnosis, pemantauan dan untuk mengukur tahap keseriusan anxiety. Yang tujuan terakhir adalah event 3 ini bertujuan untuk menafsirkan sejauh mana klien terganggu dengan rasa gugup, cemas dan bimbang sepanjang tempoh yang ditetapkan. Okey, untuk event 3 ini dia menggunakan skala Likert, iaitu skala 0, 1, 2, 3. Bagi skala 0, iaitu tidak pernah sama sekali, skala 1 beberapa hari, 2 lebih dari seminggu dan 3 hampir setiap hari. Okey, jumlah skor bagi kesemua 7 item soalan boleh dijumlahkan dalam anggaran antara 10 hingga 21. Skor tinggi yang diperolehi menandakan klien mempunyai masalah kesihatan mental. Masa yang ditetapkan untuk menjawab inventory ini adalah dalam lingkungan 5 minit hingga 10 minit, dan inventory ini perlulah dilakukan di dalam bilik yang selesa dan terapeutik bagi klien. Terdapat 7 item soalan yang ada dalam inventory GAD-7. Antara soalannya ialah berasa resah, gelisah atau tegan, tidak dapat menghentikan atau mengawal kebimbangan, terlalu bimbang mengenai pelbagai perkara yang berlainan. Keempat, mempunyai masalah untuk berkenan. Kelima, terlalu resah sehingga susah untuk berdiam diri. Keenam, mudah menjadi rimas dan mencengkelkan. Yang terakhir adalah berasa takut bahawa sesuatu yang buruk akan terjadi. Sini saya letakkan contoh soalan yang boleh kita beri kepada klien. Macam seperti saya beritahu tadi, yang inventory ini ada 4 skala Likert, iaitu skala 0, 1, 2 dan 3. Dan setiap item soalan ini akan dikira total skor yang klien tandakan. Okey, untuk skor jumlah, jika klien mendapat skor jumlah 0 hingga 4, tahap kebimbangan adalah normal. Tindakannya ialah tindakan lanjut diperlukan. Bagi skor jumlah 5 hingga 9,
tahap kebimbangan adalah ringan dan skor jumlah yang klien dapat 10 hingga 14 adalah sederhana, dan bagi skor jumlah 15 hingga 21 tahap kebimbangan agak teruk dan klien perlu dirujuk oleh pakar dengan kadar segera. Untuk pengetahuan orang ramai, CAD7 ini adalah alat saringan dan bukan alat diagnostik. Sekiranya klien atau seseorang yang kita kenali mengalami simptom kebimbangan berterusan atau mengganggu kehidupan harian, adalah penting untuk mendapatkan nasihat daripada pakar profesional yang berkaitan seperti kesihatan mental. Kesimpulannya, inventory CAD7 merupakan salah satu instrumen saringan kesihatan mental yang penting dan berkesan dalam mengatasi tahap kebimbangan seorang individu. Dalam konteks pendidikan dan kaunseling, ini dapat digunakan untuk mengatasi pelajar yang berisiko tinggi mengalami tekanan dan gangguan emosi, sekaligus membolehkan intervensi awal dilakukan. Dengan kesedaran yang semakin meningkat dalam kesihatan mental, penggunaan instrumen seperti CAD7 sangat relevan dan harus digalakkan dalam pelbagai institusi termasuk sekolah, universiti dan tempat kerja. Setakat di sini sajalah video saya kali ini. Saya harap sepokus yang saya kongsikan ini